Jus kita ni Kak, dia adalah minuman. Minuman yang telah dibacakan doa, minuman yang telah diruqyahkan di pusat rawatan Kak. Yang mana kita tak ada guna mana-mana pelajar tahfiz, kita tak ada guna mana-mana kaset ataupun audio bacaan ruqyah, tak ada Kak. Semua bahan yang kita gunakan, semua kita hantar dekat pusat rawatan Islam Darussalam Malaysia. Yang mana pusat rawatan ni diasaskan oleh Arwah Ustaz Ismail Kamus dulu Kak. Maknanya kat sini anak didik Arwah Ustaz Ismail Kamus yang bacakan doa dan ruqyahkan ke semua bahan yang kita guna. Kita tak ada guna Kak mana-mana pelajar tahfiz, kita tak ada guna mana-mana kaset ataupun audio bacaan ruqyah, tak ada Kak. Semua bahan yang kita gunakan, semua kita hantar dekat pusat rawatan. 1 minggu Kak kita letak bahan-bahan kita semua ni Kak dekat pusat rawatan. Kenapa 1 minggu Kak? Sebab kita nak bagi kesan yang paling terbaik untuk akak yang kat sini yang ada masalah gangguan. Kita punya jus ni Kak, fungsi dia yang pertama Kak untuk apa? Kita nak bantu akak ni Kak. Nak bantu akak untuk bersihkan balik semua sisa-sisa gangguan yang ada dalam tubuh akak. Kita nak bantu akak untuk hancurkan balik tapak-tapak jin yang dah lama bertapak dalam tubuh akak. Kita nak bantu akak untuk singkirkan balik bahan santau. Kalau akak pernah termakan bahan santau sebelum ni Kak, kita nak bantu akak untuk buang balik semua toksik-toksik jahat yang ada dalam tubuh akak. Itu fungsi kita punya jus. Yang mana jus kita ni Kak, dia adalah proses Kak, proses penyembuhan daripada dalaman. Yang mana kita nak bantu balik untuk dalaman, nak bantu untuk bersihkan balik dalaman akak, kita nak bantu akak untuk sembuhkan balik dalaman akak daripada gangguan jin, sihir, saka, santau Kak.